Okay guys, so sekarang kita orang berjalan dari pagar UiTM ke college baruku. Kenapa aku suka macam ni? Aku tak tahu. Tapi aku penat sekarang. So ni apa yang kita orang beli. Kek, buah, kek. Tiramisu kek. Oh, tak malu. Dah. Taruh kat sini. Main lapar. Nak tukar tempat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kek. What is that? Sedap. Dia cuk manis sangat. Nak rasa? Aku ada sudu lebih. Siapa nak share tu semua? Ada dua ke tu? Cuba Fatin dah tunjuk sangat tu. Itu tu ada dua. Ada dua. Ya. Rasa. Wih, crunchy-nya bunyi. Tapi dia nice. Pokok, sentuh saya pokok. Okay, so sekarang hujan tau. Tengah tunggu bas. Tengah kat depan pagar. Korang kena tengok ni. Tu Mira kat situ. Tadi ada je bas tapi terlepas. So macam aku kat sini tengah duduk. Tapi mana bas ni? Tu barang aku. Since no one around here, aku akan record. Ni muka bulat aku. And aku rasa tak berpeluh. And aku pakai beg baru hari ni. Macam mana kan? Dia tapi letak kat belakang, dia kat tepi. Kucing kat rumah aku lain warna. Ya. Tak ada mix langsung. Dia nak kawan dengan kau. Dia kata no food, no friend. Hari lah tak ada makanan. Tapi dia lah dia. So guys, kita lari 3 km je hari ni. Mira sambung lari maybe sampai 4, tapi aku dah berhenti sebab aku penat. Walaupun aku pace aku tak adalah 8. Target aku 8 sebenarnya. Tapi tak apa. Aku akan cuba hari esok. Mira no. Dia datang pula guys hari ni. Aku ingatkan dia tak ada. Tiba-tiba dia muncul. Kita pergi pasar jom. Nak kita pergi pasar, kita kat situ banyak food. Nak ikut. Yang baik. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Itu saja pesanan saya hari ini. So I'm wearing these new shoes from that I bought from London. Tiba London, tiba. Biar aku lambat bodoh. Dengan kucing nak sibuk. Ni kasut baru aku. Dengan kucing sibuk nak duduk dalam bilik lagi. Tak adalah lambat pun. Tapi kasut ni longgar lebih. Aku tak tahu nak buat macam mana.
sini. Batin. Sahabat, orang mak vlog. Sahabat. Kamu lagi dekat, takut. Hai guys. So sekarang kita angkat. Aku kat Lendu. Bro, like semua tahu. Aku tengah tunggu Lisa. Kita orang sewa kereta nak pergi tengok Cobra punya tournament. So aku akan drive pergi ke KL, Petaling lah. So akan ada, ini semua sebab Leo request lah. Kenapa aku buat vlog hari ni? So akan ada 4 orang je pergi hari ni, termasuk aku. Dan we'll see. Dan aku balik rumah sebenarnya. Aku dengan beg belakang balik rumah sebab Isnin ni aku nak ambil jubah combo diploma. Okay, lepas tu ini makeup look aku. Aku pakai eyeshadow warna coklat kot, tapi dia nampak macam mana kelabu, tapi cantik lah juga. Dan aku harap eyeliner ni tak stain. Okay, sebab aku tak setting dia pula. Bro, aku perlu. Okay, so ni makeup look aku. Vlog Okay guys, bersama hari ni. Tengok. Okay, yang ni game Cobra mini tailside. So dah habis. Abang baru ingat dah buat vlog. So kita ada sikit-sikit Exo balik lagi guys. Guys, Kak Abad gatal. Dia hai Mak Salih. Dia hai Mak Salih tadi. Dia main mana? Dah hilang dah. Dah balik dah. Kak Abad Sini Padang. apa? Nanti tag kau. Sini Padang. Hai. Vlog aku. Bye guys. Itu saja vlog kita. Tengok Rabi separuh. Dah habis buat rekod. Okay, bye. Robot tak nak makan. Hai, tengok ke bola itu. Aku suruh dia tanya Nana sebab Nana tu. So ini adalah kita punya outfit. Aku berkombo sendiri kat rumah. Weh, kalau ada selempang pink kan cantik. Aduh. Dah cantik selempang pink semua. Semua orang tahu aku di list. Weh, no luck. 3 point. Pada ini kena berapa korang dapat selempang? Semua setiap SM dapat 3.5 above. Aku tak dapat lah sebab SM 3 dengan 4 aku tak dapat 3.5. Duit aku. Kena jalan. Apa perasaan kau kena jalan? Pergi Sebi. Okey. Siapa kata nak jalan? Bas. Mana ada? Tak ada bas. Tak main 2 bas. Korang kena jalan. Jalan. Saya datang aku nampak pasal aku menyesal dulu. Biar aku kat ni. Weh, batin apa baju kau macam warna biru kau kena lampu. Oh, sebab kena lampu. Sini. Weh, gigi kau nampak sangat putih sekarang. Muka kau warna purple. And baju kau nampak mau mantul. Gigi kau sangat cantik.
kita kat ni. Hai guys, so sekarang kita orang kat Richie Amo. Yes, Richie Amo yang talent tu, belakang tu. Aku tak tahu nak beli apa pun, tapi saja nak tengok. First time masih aku datang sini. Tengok. Scary tak? Oh, buat bunyi pula aku kan. Aktiviti paranormal. Aku rasa tak ada orang kata-kata kat situ. Okay, kita orang naik tangga tu tadi. Dari pusat sukan. Sekejap aku letak kasut kat luar. Richie. Wuhu. Mira beli ni. Okay guys, sekarang kita dekat. Ya, aku tengah makan ni. Tengah relax. Okay. Sekarang kita dekat masjid. Sekarang pukul 10. Okay, sekarang pukul 10 malam dan kita orang kat masjid. Tak adalah sunyi sangat sebab ada orang bersilat kat luar tu and dalam ni. Lepas tu ni aku ni guys bersilat Oh, kau ingat apa? Bukan Aku dengar dari tadi je. Apa cakap aku? Ada orang bersilat dekat luar dan dalam ni. Okay, lepas tu aku baru balik rugby. Lepas tu nampak Richie Amo buka. So aku belilah. Ni aku beli. Dah makan suku dah. Nama dia adalah Coney Island Sandwich. Hot dog and cheese. Macam ada tomato sampai patah tabur chili flake. Aku rasa dia makan waktu panas sedap. Sekarang dah sejuk. Sedap je. Lepas tu tadi baru lepas jawab Arab punya listening. Itu dikira as kehadiran untuk hari ni. So aku dapat tak banyak 20 per 30 je sebab aku rasa aku dah buka and maksud semua tak tahu. So sekarang tengah makan. Lepas tu Mira tengah break main ML. Kita keluar dah. Aku nak baring sekarang. Sekejap lagi. Okay, hi guys. So hari ni kelas patutnya ada pukul 12 sampai 1 kelas teks. Lepas tu aku dah naik bas. Lepas tu kelas pukul 12 tu ada message kelas cancel. Tangguh, bukan cancel. Cancel lah tu kan. Okay, lepas tu aku naik bas dari kolej aku sampai SMB kat belakang ni. Lepas tu aku turun nak beli makanan. Tengah 5 ais. Sekarang aku on the way balik bilik. Aku tak nak naik bas sebab hari ni dia macam mendung sikit tau. Sebab tu aku nak jalan. Okay, itu saja. Lepas tu aku beria make up. Tak beria. Just aku saja je make up sebab macam aku siap awal. Lepas aku yang tak make up tu. Okay, itu saja. Afa pandai sini. So sekarang kita orang nak pergi pada rugby. Ya, Game. kita nak lawan. Nak lawan? Ya. Okay, kita orang ada tournament lah. Okay. Itu je.
Boleh. Guys, hari ni malam ni kita orang asal ke belakang ke depan sangat. Terus baru habis makan. So sekarang nak balik ke ATM. Ada kereta dia. Dah sangat pada nak ya tengok kereta atau motor. Takut lah tak jalan. Tadi kita jalan tengah-tengah pun aku dah takut tau. Walaupun tak ada kereta, tak ada motor. Motor adalah tapi tak nak Tak tahu ke video dia kena langgar sebenarnya? Tak. Lepas tu? Tak tahu Kau aku. macam takut? Kita kan ada ATM. So rasa takut tu sama macam ni. Oh scary. Tak, lagi satu sebab aku tengok tarikh budak tu, tarikh arwah tu 13.98 sama dengan birthday aku. Oh ya. So aku macam alamak. Apa tarikh dia ni? Tarikh lahir dia? Tarikh lahir dia. So aku macam ni kembar aku tapi tahun lain. Bro. Oh dia 13/8/2026. Ibu balik. Over dah aku dah nak cabut. Okay, so ni PB. Siapa yang nak tengok tu? Saya tengok sebab korang dah tengok. Sekarang dah pukul 10.30 lebih. Kita buka movie. Kita tengok movie. Lepas tu kita nak balik dulu. So today is Monday and it's already week 14 for my first semester in my degree. Sekejap je masa berlalu. And now I'm walking to kelas Arab. Okay, hari ni ada role play tau. Lepas tu hari ni ada role play. Test role play Arab. Lepas tu mesti korang tak dengar kan sebab macam hujan. Role play Arab. Okay, so 4 sampai 6. Tapi dia ustaz bagi pada 2 sesi tau. So ada 2 sesi. Aku punya group session kedua which is start pukul 5. Maybe 5 hingga 6. So sekarang nak kena dah tahu kita orang nak practice dulu sebab praktis sekali tak akhir. Masalahnya aku orang paling lambat sekarang ni. Sebab ingatkan nak tunggu bas. Aku rasa bas lama lagi. Lepas tu aku macam jalan je lah. Lagipun hujan dah macam kurang lebat. So aku jalan. Aduh. So ini me and my bag. Wow. So challenging. Tapi sambil aku jalan, aku berskrip. Nak dengar? Okay. Aku dah ulang scene 1 banyak kali lah. So scene ketiga lah. Assalamualaikum Huda wa Amira. Uridu an azhab ila Salal Lisibaha. Sa'azhabu ila Salal Wadan. Sa'azhabu ila Salal ma'a usati. Tabaan, haya bina. So dah sampai. Dah sampai air terjun. Hasanan. Awala hayanakum bitamarin. Okay. Tayyib. Nakum. Tayyib. Wait to bus. Ayah, natasaluk Al-Jabal Al-An. Let's go.
Wow. Okay, this is me. The day before paper advanced tax 667. Okay, aku dah baca semua. Tapi kenapa tudung ni macam bulat? Aku nak tajam. Tapi agak nervous lah. Walaupun dah baca semua kan. Sebab baliknya aku akan revise balik. Tulislah segala formula tanpa tengok nota. So Aku ingat lah. Semoga aku ingat. Aku nak baca tu supaya aku ingat esok. Dang it. Okay, sebab soalan bagi aku kan soalan senang. Cuma macam bentuk tu macam senang lah. Cuma item-item dalam tu maybe ada yang aku tak pernah tahu kan. So doakan aku. So sekarang pun aku tengah baca lagi dan nak fahamkan insentif, tax insentif dan freaking tax insentif. Ada 2 PS dengan ITA yang mana sesuai dan berapa banyak off dia. Sekian, terima kasih. Video. Aku ingatkan korang tahu aku tengah record video. So hari ni adalah hari Rabu. Kita orang baru habis paper tax. First paper. Yes. Advanced taxation. First paper Sem 4. And private Pagi healthcare tadi lah. and hotel tourism is so suck. Ya, tax incentive. Okay, tu je. Sekejap. Yang masuk tu sebenarnya tax incentive planning ke tax incentive je? Dua-dua kan? Insentif banyak. Betul lah, aku tak baca. Dia beza je lah. Insentif ni dia macam kau bagi cadang kali 2 tu kan. Apa lah. Masih tak tahu apa beza dia. Special deduction tu lah kan. Insentif tu macam PSITA tu lah. Planning tu macam apa yang kena buat. Oh, bukan PSITA tu macam aku tadi blur PSITA apa benda tu. PSITA special deduction. Aku tambah tu. WHT. What the fuck bro? Aku tak tahu. Ada ke dalam tu? Tak ada kan? Tak ada ke? Ada. Tak, aku Tak, sebut, I mean benda yang untuk special deduction. Itu tourism lah. Tapi macam tak masuk. Tak ada, tak masuk. Dia tak belajar. Dah lah, jangan bincang. Aku withholding tax tak ada. PSITA pun aku tak tulis. PSITA bawa tulis. Sip. Aku tak tulis. Tak tulis. Aku tak tulis. Oh ya? Sip. Aku tulis apa? Ting. Korang tulis apa? Sebab dia tak sebab faham aku lah. Dia tadi dia expenditure Ha. kan. So aku macam fikir, oh Allah, deductible expenses. Macam tu je lah. Mesti dia buat expenses lah. Aku buat. Sebab aku macam fikir takkanlah nak bagi tahu ni masuk PS, ni masuk Yang tu tu biar aku buat. Expenses apa? Yang A aku. Yang A yang tanya pasal Healthcare travel. Expenses je. Itu aku buat ITA. Definition of healthcare traveller. Yang tu aku ingat satu je. Aku ingat dia 3 point. Aku ingat satu je. Apa tu patient for overseas. Lepas tu dia follow something Malaysia something aku tak ingat dah. Dan patient overseas aku tak tulis. Sebab aku Tak, cumanya aku just katalah untuk provide healthcare and untuk tourism juga pada satu masa. Lepas tu aku bagilah tahu 10% total patient, 10% gross income. Aku tulis je. Itu macam condition untuk kau dapatkan tax incentive. Healthcare. Aku macam tak apa, aku tulis je lah. Taklah. What bygone be bygone. A dalam tangan. Walaupun mustahil. Amin. at least B. Itulah. At least itulah. Amin. B plus. Semua amin. Yang penting jangan fail je. Itulah. Tak apa, aku lagi risau mak. Berapa persoalan 5 kan? Ha. Susah weh. Tengok tahu. Hi guys, this is me. Mengah gila.
panjat Bukit Sebi. And hari ni paperless. Tu first time aku pakai kasut ni. Masuk dia panjat lagi. Lepas tu aku nak makan sekejap lagi. Aku dah beli. So aku nak study sikit-sikit. Okay, dia macam ni. Kalau finance, Okay, so diorang tengah, kita dah habis paper 570. And so kita nak balik. kalau ramai sangat 40 lebih, So diorang semua tengah bincang. 40 dah lulus. Tapi kalau 40 lulus. ikut kepada lecturer lah, ikut kepada lecturer. Okay, lepas tu Habis ramai. jahat. Okay, so lepas tu kita nak tak tahu nak buat apa. 50/50 untuk lulus. Dia ada Ni kita orang tengah makan dalam hujan. Kita orang je yang tengah makan ni.